Okey, alhamdulillah. Okey, assalamualaikum Assalamualaikum semua. Okey, alhamdulillah. Okey. Pertama sekali saya nak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua sekali sahabat-sahabat saya, semua sekali yang tengok video ini. Okey, kerana korang banyak support saya daripada saya nelayan dahulu, okey, sampailah saya boleh tolong nelayan sekarang. Sampai satu tahap saya dah tak boleh nak turun ke sungai menjadi nelayan. Sebab apa? Nelayan-nelayan sampai tak nak bagi saya turun ke sungai. Sebab apa? Sebab diorang takut hasil-hasil nelayan tak dapat saya tolong. Jadi saya dah bersyukur amat dah kepada semua rakan-rakan semua sekali lah, kerana banyak support saya membeli ikan Sungai Perak daripada daripada nelayan-nelayan lah. Saya dapat banyak beli ikan sungai daripada nelayan. Okey, tanpa korang saya tak dapat bantu nelayan. Tu je. Okey, itu saja. Okey. Cuma sekarang ni saya nak sembang sikit lah. Saya nak sembang sikit kepada kawan-kawan, sahabat semua sekali yang mana-mana berniaga semacam saya. Okey, berniaga semacam saya, ataupun sahabat-sahabat nelayan, ataupun orang-orang luar yang mana-mana tengok video saya ni. Kita ni macam ni lah. Kita ni orang Islam, orang Melayu. Okey, kita berniaga. Kalau macam contoh, kita ambil satu lah. Saya ambil contoh satu lah. Okey, kalau Cina. Okey, Cina dia kalau berniaga, bangsa-bangsa dia semua akan tolong. Perfect. Sebab dia akan lebih pada bangsa dia dulu. Okey, tapi kalau Melayu berniaga, kita memerlukan pertolongan Melayu. Orang Melayu saja yang boleh membangunkan bisnes orang Melayu. Tapi dengan cara pastikan kita ni sebagai penjual, sebagai orang kata macam saya lah, contoh lah macam saya nombor satu, saya kena jaga saya punya adab, saya punya kata-kata, supaya semua customer yang datang pada saya berpuas hati dengan layanan saya, dengan saya punya servis. Sebab tu saya fokus dan saya cuba yang terbaik lah untuk membagi servis yang terbaik untuk customer-customer saya. Okey, alhamdulillah. Sekarang ni saya dah dapat menaikkan satu taraf. Ikan Sungai Perak daripada orang tak kenal ikan Sungai Perak ni. Banyak yang orang-orang luar daripada Johor, Melaka apa semua, Pahang semua tak tahu tentang ikan Sungai Perak. Adakah ikan Sungai Perak ni sedap ke apa ke, tak sedap ke? Alhamdulillah, dah